Kedah ni nak abang hebat tak hebat. Lapangan terbang yang kita duk bangga-bangga ni lapangan terbang apa? Clear lah kan, KLIA ya. Sebenarnya lapangan terbang pertama di Kedah 1928. Orang nak buat kapal terbang ni tempat macam mana cuba abang? Takkan nak buat di kampung, takkan nak buat Kuala Nerang kot. Mesti tempat tu orang ramai, hebat, tamadun apa. Malah start Pala Batas tu. Tu lapangan terbang pertama dalam Malaysia 1928. Lepas tu barulah main kapal terbang Taiping, lapangan Taiping. 1992 lapangan terbang pertama di Selatan. Lepas tu baru main lapangan terbang kedua di Taiping 1928. Baru main lepas tu 1930 di Sungai Besi. Sejarah tu. Semua mula tani. Agama mula sini, tamadun mula sini. Pasal sini ialah merupakan tamadun pertama dunia. Sungai Besi di Merbuk tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ni semua kita punya, kita tak perlu bergerak pakai pasport pun sebab kita semua sama satu negara kita semua. Dulu ni bergabung di antara 3 kerajaan, Kedah Tua, Majapahit dan Sulu. Dulu Kedah Tua pecah dua. Petani dengan Kedah Sungguh ni Kedah Tua ni. Sebab itu dia ada kerajaan Langkau Suka. Jadi tu Kedah Tua. Kedah dengan tani ni dua beradik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang Kelantan dia beradik dengan orang petani, orang Kedah dia beradik dengan orang petani. Tok saya sendiri orang Bali cakap belik-belik. Kami tak kerti lah. Nak tiru boleh, nak cakap betul tak apa boleh lah. Mau nak pergi mana deh? Deh tu kena ada. Tak tu deh. Deh belakang tu kena ada ke? Tak tu deh. Sebab ada di petani berbahasa seperti bahasa orang Kedah. Ada di Kedah bercakap macam bahasa petani. Yang cakap Kedah di Thailand apa? Orang Kedah bahasa di Thailand yang cakap Kedah tu cikgu. Tak main pula. Di sana pula, di kita juga ada orang Kedah yang cakap petani macam di Baling tu cakap belak petani. Kuala Nerang dia ada khilaf bahasa juga. Kamu tu ada apa kata? Kamu depa. Kalau Kedah ada depa. Kalau di belah mana kata demo. Bukan demonstrasi. Demo. Orang Kelantan demo agak. Demo juga. Ada kata demo. Hak demo tu. Demo. Ada kata mumo. Ada kata umo. Tu khilaf bahasa depa pula tu. Lagi satu kerajaan Majapahit. Majapahit tu. Kerajaan Majapahit ni hebat juga. Majapahit merujuk pada rajanya bernama Patih Gajah Mada. Sebenarnya orang putih tukar tu. Sebenarnya bukan Patih Gajah Mada. Ghaus Ahmad. Ghaus ni mana wali yang paling besar sekali metabatnya Ghaus. Sebelum ada Abdal, ada Qutub apa semua wali Ghaus. Dia Ghaus tu dia panggil kita GAS tu Gash Ghaus lah tu. Lepas tu dia MADA Mada. Sebenarnya Ghaus Ahmad tu nama Patih Gajah Mada yang menjadi penguasa raja besar di Majapahit, kerajaan Majapahit. Perang dengan penjajah dulu bergabung ni. Kedah, kerajaan Sulu, kerajaan Majapahit mempertahankan bumi Melayu Islam ni. Subhanallah. Di ujung sana di Johor tu berjuang bangsa Sulu melawan penjajah. Hebat orang Melayu. Di belah sini bangsa ni lawan penjajah. Di belah tengah bangsa dalam berada. Di hujung sana bangsa semua Melayu semua mempertahankan bumi daripada kejahatan golongan kufar. Mana bumi yang paling banyak syuhada seluruh alam ni di antaranya ialah bumi Nusantara.